Dalam hidup ni memang sukar untuk buat pilihan. Lebih-lebih lagi kalau kita ada betul-betul di persimpangan. Oleh itu, kita kena buat pilihan yang sebaiknya. Max, awak kalau baca buku, boleh tak jangan baca kuat-kuat? Protokol, pertukaran navigasi, destinasi seterusnya, hab pengangkutan angkasa. Kita akan patah balik. Sedia ya semua? Maaflah sebab menyusahkan Max dan Profesor. Tak apa. Tak adalah menyusahkan sangat. Benda boleh selesai. Atau nak kami ikut je Prof balik ke bumi? Ikut kami ke bumi? Awak betul ke? Sempat lagi nak patah balik ni. Saya bergurau je, Prof. Bukannya tak sudi. Lain kalilah kita jalan-jalan kat bumi tu, Baru sekejap je dari rindu kampung halaman ke nombor 1. Saya risaulah. Jangan risaulah. Prof Talib dah lama makan garam dengan selok-belok angkasa ni. Makan garam? Tak masin ke? Makan garam tu maksudnya berpengalaman lah. Berpengetahuan luas. Orang lama lah katakan. Itu maksudnya makan garam. Bukan sebab itu saya perhatikan kapal angkasa ini. Saya rasa kita berkongsi kerisauan yang sama lah nombor 1. Pemanduan auto diaktifkan. Kenapa ni? Kapal angkasa ni tak boleh pergi jauh. Sebab itulah kami nak cepat-cepat balik ke bumi. Macam mana nak cakap ni? Jangan kata nak sampai ke bumi. Betul kata nombor 1. Kapal ni tak laran nak sampai ke bumi sebenarnya. Tak sampai ke bumi? Bukan ke nombor 1 dah baiki tadi? Yang saya baiki itu sementara sahaja, bukan baik sepenuhnya. Habis tu macam mana sekarang ni? Kita tak dapat nak balik ke bumi lah ni. Saya ada perjumpaan dengan kawan-kawan saya hujung minggu ni. Makanan kucing yang saya baru pesan pun patut sampai hari ni. Bertenanglah, bawa bertenang. Apa ayat awak tadi, Max? Benda boleh selesai, betul? Baiklah. Kita dah di sini sebenarnya. Ada kurang lebih 300 km nak sampai ke hab pengangkutan. Cubaan paparan peta navigasi tidak berjaya. Kesalahan pada sistem. Alamak!
Ahoi, ahoi, kita semua gembira. Barang apa yang boleh dihasilkan dengan rotan dan mengkuang ni? Seni macam mana tu? Nak juga tengok Pak Pandai. Buatlah dulu. Sungai kita, warisan kita. Kebersihan, tanggungjawab bersama. 5, 4, 3, 2, 1, let's sing and dance and have some fun! Tujuh rakan ceria menanti untuk menyanyi dan menari bersama anda dalam slot cilik Raccoons Jumaat hingga Ahad 10.30 pagi. Take that! I can do this all day! That sounds good. Mewarnaimu hanya di TV1. Program majalah kanak-kanak dengan aktiviti yang menyeronokkan. This is called a wind tunnel. All of those are satellites. Dalam slot cilik, Kidibli, Sabtu dan Ahad, 10.05 pagi. Mewarnaimu hanya di TV1. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Kenapa nombor 1? Eish. Awak pun. Kenapa, Lola? Entahlah. Nombor 1, geling. Jadi, saya pun ikut geling lah. Saya bimbang kapal angkasa kita tak sempat nak sampai ke hub pengangkutan. Sistem dah semakin lemah. Banyak komponen yang dah tak berfungsi. Kita kena cari tempat persinggahan dalam radius 1, 2, 50 kilometer dari sini. Sayangnya, peta navigasi dah tak dapat berfungsi. Hah? Itu Oh, yelah. Loket seberguna ni. Cuba cari lokasi yang sesuai untuk kita mendarat dalam radius terdekat. Wow. Wah. Salah pula. Sekejap ya. Oh, suka beli belah dalam talian rupanya. Saya rasa di sini sesuai. Tempat apa tu? Itu pelantar bulan. Pelantar bulan? Ya, pelantar bulan. Kedudukan paling sesuai untuk mencerap bulan dari angkasa. Wah, saya biasa dengar tentang pelantar bulan. Sepatutnya pasukan saintis angkasa nak dirikan satu makmal di situ. Tapi belum nampak hasil lagi setakat ni. Protokol pemanduan auto ditamatkan. Kuasa enjin 1 tidak berfungsi. Kawalan manual diaktifkan. Macam mana ni? Habislah. Kita kena mendarat. Di sini? Pelantar bulan ni? Kalau sempat sampai. Kalau tidak, kita akan tersasar. dah terhempas ke bau meletup berat. Macam mana, Prof? Enjin kita tak dapat tampung kelajuan maksimum untuk ke pelantar bulan. Ada apa-apa yang kami boleh buat ke, Prof? Apa yang kami boleh tolong? Kelajuan maksimum gagal diaktifkan. Saya tak tahu kita mampu tak lakukannya. Dengan keadaan sekarang, kapasiti kapal kita sebenarnya lebih muatan. Kalau macam tu, jom kita buang apa yang tak diperlukan dari kapal ni. Betul. Jom. Jom. Yeay!
Tunggu saya. Max, hati-hati. Wah, ini pintu keluar. Wah, tolong. Ya. 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 Ambil ni. Tak jadilah. Lebihan muatan 100 kg. Macam mana ni? Nak buat apa lagi ni? Ha, Lola ada idea. Cepat, kita yang kena keluar untuk kurangkan beban kapal ni. Awak dah gila ke? Kita tiada pilihan lain. Cepat. Saya kira sampai 3 ya. Kita lompat sama-sama. Korang nak buat apa tu? Bertahan! 10 minit menuju sasaran. Protokol pendaratan kecemasan dihidupkan. Alamak! Aduh. Lola, kamu tak apa-apa ke Lola? Saya baik je, Prof. Tapi... Max, mana Max? Mana nombor 1? semua ni salah saya, Prof. Saya yang bagi idea mengarut tu tadi. Saya yang suruh berpaut pada tali dan keluar dari kapal angkasa ni. Cakap betul-betul Lola. Mana Max? Mana nombor 1? Ya. Wah, dah nak sampai. Seronoknya. Ya. Sistem bersedia untuk berlepas. Destinasi berikutnya. Dah kenapa tu nangis-nangis? Kenapa nak sedih-sedih sangat ni, ha? Max! Max! Kami sangka kamu dah... Ini Max lah. Max takkan mengalah semudah tu. Kalau saya tak ada, macam mana pengembaraan ni nak diteruskan? Betul tak? Max, nombor 1 mana? Nombor 1 sebenarnya dia... Jangan main-main lah. Kamu cakap betul-betul, Max. Maaflah, Prof. Janganlah marah. Nombor 1 ada di luar tu. Tengah bertenang. Jangan risau. Kami tak apa-apa. Ish. Syukur. Walau apa pun cabaran kita kena hadapi lagi, sekurang-kurangnya kita semua selamat. Tak sangka ada tempat macam ni di angkasa ya, Prof. Kamu tinggal di Marik pun tak pernah dengar tempat ni. Tak ada. Mana Lola ni? Lamanya. Hai korang. Akhirnya. Wah. Mana awak pergi, Lola? Maaflah lambat sikit. Ada pula kedai makan dekat sini ya, Lola? Ada, tapi ramai pelanggan. Itu yang lama kena beratur. Let's sing and dance and have some fun. 7
7 rakan ceria menanti untuk menyanyi dan menari bersama anda dalam slot cilik Raccoons Jumaat hingga Ahad 10.30 pagi. Take that. I can do this all day. That sounds good. Mewarnaimu hanya di TV1. Want to see something truly mind-blowing? Then check this out. It's on! SD and Derek are totally outnumbered. After them! Whoa, yeah! Siap sedia untuk membantu bagi mereka yang dalam kesusahan. Walau usia mereka masih muda, terus beramal bersama-sama. Geng Kuat. Kenapa tak buat pembelian dalam talian je? Kan? Saya terlupalah. Kalau susah sangat, lepas ni biar saya je yang masak. Pandai ke kamu masak tu nombor 1? Kalau tak pandai, jangan panggil saya nombor 1 lah. Prof, kenapa bulan yang saya tengok depan mata ni nampak lain dengan apa yang kita selalu nampak dari bumi? Saya nak cuba jawab, boleh Prof? Sila Lola. Sebab sudut pandang kita dari bumi tak sama dengan di mana kita berada sekarang. Betul tak? Bijaknya Lola. Lebih kurang begitulah. Maksudnya, kalau kita teroka seluruh angkasa ni, setiap tempat kita pergi, kita akan nampak bentuk bulan yang berbeza lah kan? Betul. Bulan ni unik. Kalau di bumi, kita panggil bulan sebagai satelit semula jadi. Satelit semula jadi? Dianggarkan ada lebih 140 bulan dalam lingkungan sistem suria kita. Kalau di bumi, kita ada 1 bulan dan di tempat kamu ada 2 bulan atau turut disebut bulan berkembar. Apa yang ada kat bulan tu? Boleh ke kita pergi melawat, Prof? Di bulan tak ada air, tak ada udara macam yang kita nampak. Permukaan bulan kebanyakannya adalah kawah-kawah besar. Kenapa ada kawah-kawah tu? Oh, begini. Kawah-kawah tu terhasil akibat daripada hentaman komet atau asteroid. Sebenarnya kan, Prof? Macam ni, saya masih tak faham tentang fungsi bulan kepada bumi. Hai, kamu ni, Max. Senang cerita macam ginilah. Bulan ni kita boleh bayangkan seperti seorang adiwira. Dan asteroid yang cuba menghentam bumi. Faham begitu? Wah, baiknya hati bulan. Penduduk bumi patut berterima kasih kepada bulan tau. Wow. Ada satu lagi perkara tentang bulan. Dari bumi juga kita boleh nampak fasa-fasa bulan yang berbeza-beza. Seperti ini. Saya tahu. Ada bulan baru, bulan purnama, bulan sabit dan... apa lagi ya? Wah, bijaknya Max. Betul tu. Banyak perkara di bumi yang kita gunakan bulan sebagai panduan penentu tarikh hari raya misalnya. Hari raya? Apa tu? Hari raya, hari untuk bersukaria. Wah, seronoknya. Ini yang rasa tak sabar saya nak ke bumi ni. Tak payahlah berangan, Lola. Sekarang ni, nak ke mana-mana pun tak boleh. Kenapa awak kata macam tu, nombor 1? Kenapa awak tanya? Iyalah. Tengoklah tu, kapal angkasa Prof sudah semakin teruk. Setiap masalah mesti ada penyelesaiannya. Saya tengah buntu, Prof. Saya rasa bersalah sebab tak dapat nak tolong. Sabar, kita cuba selesaikan sama-sama. Kalau enjin boleh hidup, kita boleh bawa kapal ke Marikh.
Buat apa di Mareh? Kita baiki kapal di sana. Oh. Tengok kepada keadaan Patriot ni, macam susah nak hidupkan enjinnya. Apa yang susah? Betul? Apa yang boleh kami tolong? Aha, baru saya ingat. Dalam kapal ni ada satu switch set semula yang boleh selaraskan semula sistem. Jadi, kita perlu hanya tekan tu, enjin akan hidup. Betul. Switch ni dicipta khusus untuk detek kecemasan macam ni. Kalau macam tu senanglah. Kita tekan saja switch tu. Betul. Kita dah betul-betul terdesak ni. Saya tak ingat di mana switch tu. Cuba Prof ingat balik. Saya cuba. Saya ingat. Terbaik, Prof. Di mana switch tu? Tak, saya ingat tentang panduan tentang switch set semula tu. Ada dalam buku tata cara kapal angkasa Patriot. Jadi, mana buku tu sekarang? Saya tak ingat. Mesti ada dalam kapal angkasa. Jom kita cari. Kenapa? Kejap. Wah! Kenapa, Max? Ada jumpa apa-apa ke? Max, awak tak apa-apa ke? Macam ada yang tak kena je kamu ni, Max. Sebenarnya... Jadi awak dah buang buku tu? Betul. Saya tak sengaja. Ish. Awak ni memang punca lah, Max. Tak baik salahkan orang. Memang saya tak salahkan orang. Saya salahkan kucing. Tak ada rezeki kita nak jumpa buku tu. Max! Max, janganlah merajuk. Bukan salah awak pun. Saya minta maaf. Kita cuba cara lain pula ya. Tak apa. Kita cari switch tu perlahan-lahan. Mesti ada punya. Max! Sistem pengganti kecemasan diaktifkan. Huh? Max!
Di bawah langit kita berdiri, langkah berani, hati berapi. Impian kita kejar, jiwa merdeka terus membakar. Setiap saat jadi sejarah, dalam gelora kita gagah, bersama ke depan tak berpatah, gerak gempur kita tampung. Indonesia Madani, rakyat disantuni, tanahkan obor negara, rakyat bersatu gegar dunia. Cinta negara jadi senjata, terus marah langit terbuka. Api perjuangan terus menyala, langit gemuruh dengan suara, jiwa bebas terus melangkah, dunia kibarkan marwah. Setiap saat jadi sejarah.